Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah dalam video kali ini kita akan bincangkan khalifah yang keempat selepas kewafatan Rasulullah, iaitu berkaitan dengan Saidina Ali bin Abi Talib. Okey, kita masih lagi membincangkan tentang Khulafa Ar-Rasyidin, okey, khalifah-khalifah ataupun ketua-ketua negara Islam selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kali ini kita nak tengok berkaitan dengan Saidina Ali bin Abi Talib. Okey, kita tengok kepada riwayat hidup Saidina Ali. Okey, kita tengok kepada nama penuh. Nama penuh beliau ialah, nama penuh Saidina Ali ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okey, kalau kita tengok nama Saidina Ali ni, bila Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, bermula daripada datuknya Abdul Muttalib tu, dia sama dengan silsilah keturunan Nabi kerana dia adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okey, kemudian nama ibu. Nama ibu Saidina Ali adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Okey, seterusnya gelaran. Okey, gelaran bagi Saidina Ali ni adalah Saidina Ali digelarkan dengan Abu Turab dan Karramallahu wajhah. Okey, Abu Turab ni kenapa? Abu Turab tu bermaksud bapa tanah. Okey, bapa tanah ataupun bapa lumpur. Turab tu bermaksud tanah. Okey. Dia diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelaran ni kerana Rasulullah pernah melihat Saidina Ali sedang tidur di dalam masjid berlantaikan tanah. Okey, dan ada riwayat lain yang menyatakan bahawa Saidina Ali ni apabila dia sujud di dalam masjid, dia akan sujud dengan lama. Okey, ketika solat tu dia akan sujud dengan lama dan masjid pada ketika itu berlantaikan tanah sahaja. Okey, so tanah tu tanah yang bersih lah. Tak ada najis, tak ada apa. Okey, itu kedudukan ataupun masjid pada ketika itu macam tu. Okey, sebab itulah bila Rasulullah tengok kepada Saidina Ali ni, dia terus Rasulullah terus menggelarkan Saidina Ali sebagai Abu Turab. Okey, dan satu lagi, Saidina Ali ni digelar sebagai Karramallahu wajhah, dimuliakan Allah wajahnya. Kerana apa? Kerana Saidina Ali ni dia seorang yang tidak pernah menyembah berhala. Dia akan cool je apabila ada apa-apa persoalan kepada dia. Kalau orang pergi tanya apa-apa pun, dia okey je. Muka dia okey je. Okay? So Allah memuliakan wajahnya. Karramallahu wajhah. Okey, itu gelaran dia. Kemudian kelahiran. Saidina Ali ni dilahirkan di Mekah 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kerasulan tu bermaksud Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul ketika umur baginda 40 tahun. 10 tahun sebelum tu bermaksud ketika Saidina Ali lahir, Rasulullah berumur 30 tahun. Dan apabila terjadinya penurunan wahyu di Gua Hira, Rasulullah dilantik menjadi rasul. Pada ketika itu Saidina Ali ni berumur 10 tahun dan dia terus memeluk Islam, dan itulah disebabkan dia adalah kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Okey, keturunan Saidina Ali berketurunan Bani Hashim, salah satu bani daripada kabilah Quraisy, sama dengan Rasulullah. Okey. Jawatan. Okey, jawatan yang disandang oleh Saidina Ali adalah khalifah Islam yang keempat, dilantik pada bulan Zulkaadah tahun 35 Hijrah bersamaan dengan 656 Masihi. Okey, dilantik melalui Majlis Syura. Okey, dilantik melalui Majlis Syura dan memerintah selama 5 tahun.
Okey, tempoh pemerintahan Saidina Ali adalah selama 5 tahun. Tarikh wafat, okey, tarikh wafat Saidina Ali adalah pada 17 Ramadan tahun 41 Hijrah ketika berumur 63 tahun. Dan sebab kewafatan Saidina Ali ini dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam di Kufah semasa dalam perjalanan untuk menunaikan solat subuh. Okey, ketika zaman pemerintahan Saidina Ali ini, Saidina Ali telah memindahkan pusat pentadbiran daripada Madinah ke Kufah. Kufah ni adalah salah satu daripada bandar yang ada dekat Iraq. Okey, 10 kilometer di timur laut Najaf dan 170 kilometer daripada bandar Baghdad. Okey. So, dia pindahkan. Saidina Ali tinggalkan Madinah dan dia buat pusat pentadbiran baru yang terletak di Kufah untuk pemerintahan dia. So, dekat Madinah tu adalah orang lain yang uruskan negara Madinah pada ketika itu. Okey. Dan seterusnya dia dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam di Kufah semasa dalam perjalanan untuk menunaikan solat subuh. Dan juga makam Saidina Ali pun, perkuburan Saidina Ali pun terletak di Iraq, iaitu di Najaf, di Masjid Ali ataupun Masjid Imam Ali. Awak bolehlah Google tengok kat mana Masjid Imam Ali tu, macam mana bentuk dia. Dekat situlah adanya makam Saidina Ali yang terletak di Najaf, Kufah, di Najaf, Iraq. Okey, dia meninggal wafat di Kufah, dikebumikan di Najaf. Okey. Seterusnya kita tengok kepada peribadi Saidina Ali bin Abi Talib sebelum menjadi khalifah. Okey, sifat kepribadian dia. Okey, yang pertama, Saidina Ali merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam, iaitu ketika berumur 10 tahun. Okey. Nah, macam tadi kita dah cakap, Saidina Ali dilahirkan 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul ketika umur 40 tahun. Bermaksud Saidina Ali lahir ketika Rasulullah berumur 30 tahun. Selepas tu Rasulullah menerima wahyu yang pertama dan Saidina Ali terus memeluk Islam ketika berumur Saidina Ali 10 tahun. Okey. Dan Saidina Ali ni tidak pernah menyembah berhala sebab dia mungkin dia masa tu masih kanak-kanak, dia pun benci kepada, tak suka kepada orang yang tak suka kepada penyembahan berhala dan dia tidak pernah menyembah berhala. Salah satu daripada sebab kenapa karramallahu wajhah tadi. Okey. Kemudian matang dan berakhlak mulia. Dia berfikiran matang dan berakhlak mulia kerana pada usia dia 10 tahun pun dia dah boleh menerima Islam. Berkahwin dengan Fatimah puteri Rasulullah, okey, berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah binti Muhammad, iaitu puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ni dia adalah sepupu Nabi dan juga menantu Nabi. Okey, kemudian menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad pada peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah. Okey, dalam tajuk sebelum ni kita dah ada video tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, bagaimana ketika Rasulullah dan Saidina Abu Bakar ingin keluar daripada kota Mekah, orang yang menggantikan tempat tidur Nabi pada ketika itu adalah Saidina Ali. Okey, berjiwa besarnya, beraninya Saidina Ali ni, dia sanggup, sedangkan dia dah tahu kalau orang lain mungkinlah takkan terima offer tu. Pergi gantikan tempat tidur Nabi, yang dia dah tahu Nabi masa tu akan dikepung rumahnya dan orang akan masuk ke dalam rumah Nabi dan akan bunuh Nabi. Tetapi Saidina Ali dengan beraninya dia pergi gantikan tempat tidur Nabi. Cuma
percaturan Allah dan nasib baiknya Saidina Ali ni, orang yang nak membunuh baginda pada ketika itu, nak bunuh Rasulullah pada ketika itu, dia cek dulu siapa yang ada atas katil. Dia tak terus bunuh. Dia nak betul-betul pastikan yang Muhammad lah, Nabi Muhammad lah yang tidur atas katil itu. Bila dia pergi cek, sampai dekat je, dia orang pun terkejut. Macam mana bukan Nabi Muhammad, tapi Saidina Ali yang gantikan tempat tidur Nabi pada ketika itu. Okay? So boleh tengok baliklah video hijrah Rasulullah ke Madinah. Okay, seterusnya penulis wahyu dan surat perjanjian Hudaibiyah. Okay, Saidina Ali juga adalah merupakan seorang penulis wahyu, iaitu penulis wahyu ni bermaksud orang yang menulis Al-Quran apabila sampai kepada mereka ayat-ayat Al-Quran tu. Bila Nabi bacakan di depan Saidina Ali pun terus tulis supaya boleh dihafal selepas tu, dan ada simpanan penulisan Al-Quran. Sebab tu Nabi Saidina Ali ni digelar sebagai penulis wahyu. Sebab hanya Rasulullah sahaja yang menerima Al-Quran daripada malaikat Jibril dan terus hafal sekali dengar saja. Tapi mungkin pada sahabat-sahabat yang lain perlu ada untuk, kalaupun Saidina Ali ni boleh hafal terus daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu adalah inisiatif yang dia buat untuk orang lain juga belajar tentang Al-Quran. Dia boleh sebarkan Al-Quran melalui penulisan dia. Dan Saidina Ali juga adalah orang yang menulis perjanjian Hudaibiyah. Okay, kita pun dah ada tentang tajuk perjanjian Hudaibiyah. So isi kandungan ataupun isi perjanjian Hudaibiyah tu ditulis oleh Saidina Ali. Okay, seterusnya menyertai semua peperangan kecuali perang Tabuk. Okay, Saidina Ali ni dia ikut serta dalam semua peperangan, siri peperangan di zaman Rasulullah kecuali perang Tabuk. Okay, dan diberi amanah membawa panji dalam perang Khaybar. Okay, ini perkara yang sangat-sangat diberi penghormatan kepada Saidina Ali apabila dia diberi amanah untuk membawa panji dalam perang Khaybar. Panji ni bermaksud bendera perang lah. Setiap perang yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketua panglima perangnya adalah Rasulullah sendiri, tapi ada yang memegang panji bendera perang tu. So pada ketika perang Khaybar ni, perang Khaybar ni adalah perang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang dengan Yahudi Bani Qainuqa di Khaybar. Dan pada ketika itu Rasulullah pun cakaplah, Rasulullah kata esok, sehari sebelum berlakunya perang Khaybar ni, Rasulullah cakap, esok aku akan berikan panjinya kepada panji perang Khaybar itu kepada orang yang sangat mencintai Allah dan Allah mencintai dia. So bila dengar, sahabat-sahabat dengar berita tu, apa yang Rasulullah cakap tu, sahabat-sahabat pun gembira sebab dia tak tahu lagi siapa yang akan dipilih. Pada keesokan harinya, Rasulullah mencari di manakah Saidina Ali untuk diberikan panji itu untuk dibawa oleh Saidina Ali. Itu penghormatan yang diberi kepada Saidina Ali pada ketika itu. Dan seronoklah Saidina Ali bila Rasulullah dah janjikan bahawa orang yang akan membawa panji perang Khaybar itu adalah orang yang mencintai Allah dan Allah juga mencintai dia. Okey. Seterusnya, mahir dalam bidang perundangan, kehakiman, syariat dan sastra. Okey, Saidina Ali ni juga adalah orang yang hebat dalam bidang perundangan. Dia mahir tentang undang-undang, kehakiman, syariat dan juga sastra Arab lah pada ketika itu. Okey. Seterusnya, kita tengok kepada sumbangan Saidina Ali semasa menjadi khalifah. Okey. Semasa menjadi khalifah, apa pula sumbangan Saidina Ali? Okey. Saidina Ali ni sanggup memikul jawatan khalifah pada saat yang genting. Pada ketika itu adalah kecelaruan sedikit di kalangan para sahabat untuk apabila Saidina Osman ni dibunuh, maka ada puak-puak yang mahu kematian Saidina Osman itu dituntut bela, dan
ada kecelaruan dalam memilih siapakah yang bakal menggantikan Saidina Osman sebagai khalifah. Dan apabila dicadangkan nama beliau, nama Saidina Ali, dan Saidina Ali pun sanggup untuk memikul jawatan dalam saat yang genting, saat yang huru-hara pada ketika itu. Okey, kemudian Saidina Ali juga adalah pengasas, pengasas ilmu Nahu bahasa Arab. Nahu tu kalau dalam bahasa Melayunya adalah ilmu tata bahasa bahasa Arab tu. Tata bahasa bahasa Arab tu diasaskan oleh Saidina Ali. Kemudian Saidina Ali telah menubuhkan pada ketika pemerintahan dia Angkatan Tentera Berkuda Islam. Dia tubuhkan juga pasukan polis ataupun asyurtah. Kemudian dia tubuhkan juga pasukan tentera berjalan kaki, untuk tujuan rondaan. Seterusnya badan perisi Islam, ada juga badan risikan yang ditubuhkan oleh Saidina Ali. Kemudian membina penjara. Ini ada antara sumbangan-sumbangan Saidina Ali semasa menjadi khalifah. Saya rasa sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini yang berkaitan dengan sahabat-sahabat Khulafa Ar-Rashidin. Ada 4 orang. Dalam video sebelum ni kita dah bincangkan tentang Saidina Abu Bakar, Saidina Osman, Saidina Umar, Saidina Osman, dan untuk video ni kita dah sedikit sebanyak kita dah sentuh tentang Saidina Ali bin Abi Talib. Semoga video ini bermanfaat untuk mengulang kaji pelajaran, dan kalau bagi siapa yang tak tahu, dia dah boleh tahu apabila menonton video ni. Dan kalau ada apa-apa fakta yang saya tidak masukkan, saya mohon maaf. Ini adalah perkongsian untuk membantu pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan PSRA dan UPSRA dan pengetahuan umum kita lah. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terkurang, yang tersasul dan sebagainya itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.